Actually the network effect is kepada 3 orang itu saja. It doesn't go to other people. Itu masalah besar komunikasi kerajaan sekarang. Chaplos. Actually kalau you tengok dekat terutamanya X kan, boleh tengok macam mana attitude kepada Datuk Seri Anwar dan Madani ni sebenarnya bertukar dalam tempoh 7-8 bulan yang lepas. Banyaknya dipengaruhi oleh Chaplos. Yes, betul. Dia kalau ingat selepas pemilihan PKR 2025 Mei kan, sebenarnya pandangan kepada Datuk Seri Anwar tu masih lagi okey tau. Masih lagi okey kan. Dia mula menjadi semakin ketara tu atas 2 sebab. Satu, overkill attack terhadap saya oleh Chaplos ini. Keduanya ialah overkill defense of PKR, PH dan Datuk Seri Anwar yang dilihat sebagai ini dah menjilat tahap gila ni kan. Jadi macam payah besar macam tu. Macam payah besar semualah. Jadi sebenarnya bila, sebab tu it's a question of content dan juga network kan. Bila content itu dah terlampau begitu, dia mula akan backfire kepada kerajaan. Kerana orang atas pagar ataupun even penyokong PH pun rasa I'm so put off by this lah kan. Rasa annoying dan rasa macam toxic sangat lah. Toxic sangat kan. Kemudian yang kedua pasal network sama juga kan. Okay. Jcom ke Fahmi ke ataupun geng-geng Chaplos, cyber trooper yang digunakan kan. Malaysia kini pun dah tulis dah pasal cyber trooper ni kan. Saya ingat the core cyber trooper mungkin ada 100 orang. Kemudian cyber trooper lain yang AMK lah, itulah, yang ni mungkin ada 200 orang kan. So all in all is 300 orang lah. Cuma caranya mungkin 300 orang ni setiap seorang mungkin ada 20 account, 30 account dan dia akan basically add sesama sendiri. Sebab tu follower ada 2-3 je kan. Jadi dia add sesama sendiri. Now how does that affect network effect? Lebih lupa satu tadi. Lebih lupa satu. Follower Vietnam. Follower Vietnam. Itu tambah lagi kalau follower Vietnam. Okay. How does that bagaimana keadaan itu sebenarnya cukup bertentangan dengan tonggak platform sosial, which is you must have a network effect. Dia jadi fake lah. Maksudnya walaupun you nampak kasar, hebat, share 100, 200 kan, actually dia pergi kepada 200 orang itu saja. It doesn't go to other people. Maksudnya diorang ni short sendiri yang pusing dalam circle bubble diorang lah. Network effect tu sebab itu network effect. Network is very important. You may have contohnya kan follower 40,000 orang. Tapi kalau follower tu semua jenis macam kau, you don't influence politically tau. Kerana dia dalam bubble itu. So katakanlah ambil Vietnam contohnya kan. Vietnam ini mungkin ada 100,000 account. 100,000 account itu bersamaan dengan 100 mobile phone yang disambung-sambung dikawal oleh 3 orang. Actually the network effect is kepada 3 orang itu saja. It doesn't go to other people. Supaya sia-sia lah kerja. Yalah kerja sia-sia lah. Sebab tu kalau saya tambah YB, macam Jcom, dia ada buat podcast apa, Tok Abah podcast kan. And even Selangor ada buat Pins podcast tau. Dia orang punya view 10 orang, 15 orang. And dia punya komen 1, 2. Lepas tu bila dah kena tegur sikit, komen up sikit lah, 3 orang, 4 orang. Like pun sikit. Sebab dia pusing dalam circle bubble dia. Dia akan pusing dalam bubble yang sama kan. Okay. Based from that perspective, so maksudnya apa yang dibuat oleh Jcom, oleh Fahmi Fazil sekarang ni dengan menggunakan beberapa orang kepala-kepala Chaplos semua ni, memang menghabiskan duit. Dia orang kaya raya, kereta besar, gaji besar semua. Dan sebab tu you boleh nampak kesan dia di social media sekarang. Kenapa is very negative towards Datuk Seri Anwar dan juga kepada towards PH. Now
bila benda tu dah jadi, apa tindak balas mereka? Recovery action dia lah maksudnya. Recovery maksudnya apa dia? You can see that clearly dekat my Facebook. Dekat Twitter, dekat X dia tak boleh buat sebab lunyai dia kena. Sebab X is overwhelmingly anti-Chaplos and anti-PH. So dia ada sedikit peluang dekat Facebook. So I've studied the last 3 weeks of my Facebook tau. Komen semua. Okay, apa yang dibuat kat Facebook aku? Dia komen. Dia komen. Dia gunakan fake account ini untuk komen cepat-cepat and then sama-sama like semua supaya dia naik di atas. Dengan harapan untuk menunjukkan bahawa sebenarnya Rafizi ni tak ada orang sokong lah, ataupun dia ni dah apa nama ni tak popular ke, tak ada sokongan. Now, adakah benda itu betul-betul akan ada kesan ataupun tidak? Tak, orang akan rasa menyampah. Sebab itu satu, orang ada menyampah, okay. But okay, aku selalunya tak fikir pasal pandangan orang tu, because that is very subjective. I don't know what is in people's head. So mungkin sebab aku dilatih sebagai engineer lah kan, so everything I check on metrics kan. So dia hanya ada kesan, maksudnya benda itu berkesan kalau reach dan engagement setiap posting itu turun mendadak. It's not, dia tak turun mendadak. Yes. So the reach, maksudnya kalau setiap my monthly reach lah untuk my Facebook is between 8 to 15 million per month. Dia tak turun, lebih kurang macam tu lah. Kalau tak ada isu tu dia mungkin 8, kalau ada isu sikit dia 15 million a month. So dia tak ada kan. Sebab itu you kena tengok likes tu. Even orang kata tengok dia kena bantai dekat dia punya Facebook sendiri kan. Itu yang selalunya orang PN duduk kat bubble dia sendiri lah. Dia ingat dengan hanya pergi maki, dia tak suka, dia pergi maki semua, itu maksudnya memang social media dah betul lah. Actually yang penting ialah the silent majority. Dia PAP. Okay. The silent majority, let me ask you this. Silent majority ni jenis komen ke? Tak. Dia tak komen. You observe. The most dia akan buat apa dia? Dia akan observe, tengok. Okay, observe tu satu, but Like the most or share. dia like. Dia like. Yang penyokong kuat akan share. So therefore it's not necessary. In fact, komen tu sebenarnya bila Chaplos ni, then aku dah test 2-3 tau. That's why kau pernah notice aku pernah post out of nowhere dalam pukul 4, pukul 5 ke apa, because Chaplos ni ikut timing. Dia kerja. Okay. Kalau kau post certain time, dia masuk kan. Lepas tu aku rasa dia pergi tidur ke, dia pergi makan. So aku pernah post pukul 3 ke apa, just nak tengok kan. Memang komen tu tak ada Chaplos langsung. Maksudnya dia tengah berehat kan. Okay, now yang satu benda yang dia orang tak tahu ialah bila dia komen banyak, actually algorithm will see it sebagai engagement dia tinggi. Then they will show to more people. Dan orang akan lebih banyak. PAP banyak akan tengok lebih lah kan. Walaupun network dia, effect dia sama, dia tu tak ada kesan sangat, tapi that posting sebenarnya ada engagement yang lebih tinggi. Yang paling penting untuk Facebook sebenarnya ialah, to me lah, dua matrix tau. Satu ialah like, satu ialah share. Sebab itu you may see komen Chaplos ni maki hamun berkarung-karung, and you know they are Chaplos dan komen Cyber Trooper sebab yang disebut itu conform kepada naratif yang dia nak sampaikan. So in my case, naratif dia tu 2-3 saja. Ini merajuk menteri gagal, cetong semua kan, nyek kan. You know, semua komen daripada 4, 5, 6 bulan lepas benda yang sama, kononnya benda tu akan dekat. Then dia tak faham juga, by doing that automatically singling out all this sebenarnya sebagai coordinated inauthentic behaviour. Then you tahulah dia bukan macam mana kan. But yang penting is not necessarily the comment. Yang penting is actually likes dengan share. Sebab itu you notice kebanyakannya likes tu jauh lebih tinggi daripada komen. Betul. Sebab the silent majority actually akan just like. And share, you can tell kalau bila pergi tengok kepada posting-posting pimpinan PA, share dia sangat rendah. Betul. They might like nampak tinggi, komen banyak kan, tapi share sangat rendah.
So then you get the feeling that a lot of this is coordinated. A lot of these are basically cyber through. Kalau pergi tengok Datuk Seri Zahid Hamidi punya Facebook, selalunya dia punya konsisten dah. Dia punya like semua kan, tapi share dia agak rendah kan. So all this maksudnya malangnya I would have expected orang-orang yang strategic communication semua ni understand all this, then design it. Itu yang nak menjawab yang kau nak tanya tadi lah. Kenapa contohnya Jcom semua ni ada RTM semua bernama, tak semua yang kita ada UKK ni nampaknya kurang berkesan. Is because of the lack of understanding sebenarnya of how socials work lah. And that is also applicable kepada PN dan BN. Ambil contoh, I went through this zaman 2022. So we come back, aku balik bersara, so semua orang takut kepada Facebook Najib macam tu. Memang viral gila, takut gila. Tak ada orang berani nak sentuh kan, top kan. So tengoknya memang membimbangkan lah, 30,000 like semua ni kan. So I work with my data scientist team lah. Semua tu kata okay, let's see sebenarnya what exactly this 30,000 likes semua ni means lah kepada sokongan rakyat kan. Now that comes back kepada soal network effect. Apa beza contohnya 30,000 like yang mana 30,000 itu datang daripada seluruh negara, yang setiap kumpulan ada Tua, ada Melayu, ada Cina, ada Kedah, ada Kelantan, ada semua tu like 30,000. Berbeza dengan 30,000 like juga tapi daripada Kota Baru saja. Beza kepada kesan undi. Beza pada kesan undi. Kalau dekat Kota Baru tu saja, dia hanya mempengaruhi kawasan tu je lah kan. Okay. But then the narrative tak split. Dia ada dua komponen tu kan. Satu is the network effect. Okay. So ambil contohnya posting Najib kan. Posting Najib dululah, walaupun engagement like dia tinggi, tapi dia datang daripada profil demografi dan strata yang lebih kurang sama. Maksudnya Melayu, banyaknya Pantai Timur, yang baca-baca. Itu adalah kawasan-kawasan yang memang UMNO dah menang. Marilah 30,000 pun dia takkan sampai dan ada kesan. And is a network effect, kerana yang duk like semua tu ialah memang penyokong UMNO pun, dan kumpulan dia memang kumpulan UMNO pun. Jadi akhirnya kehebatan kemarahan tu, walaupun dia setia kat Najib, UMNO semua, dia tak boleh ada kesan untuk swing ke pandangan politik. So tapi di mata orang kata ni hebat ni kan. Sama juga yang berlaku dengan banyak pimpinan PAS. Pimpinan PAS memang dari segi sosial dia ada yang traction tinggi semua kan, tapi dia berlega di kawasan ataupun di kalangan pengundi-pengundi yang memang macam itu, and therefore sebab itu dia sampai ke sudah tak dapat ubah pengundi bukan Melayu, because hardly any pengundi bukan Melayu yang ada kesan, sebab dia tak ada that network effect. So you want to ask? Yes. Okay. Simple question. How nak lari daripada? Okay, that's why it goes back to yang aku tanya tadi kan. Berbeza 30,000 daripada Kota Baru saja like dengan 30,000 tapi daripada seluruh negara ada. Kerana yang bila seluruh negara ada, Cina ada, Melayu ada, yang muda ada, yang tua ada, each one of them has their network effect. So dia punya spread itu jauh lebih tinggi kepada berbanding kepada yang 30,000 itu tetapi kepada golongan strata yang sama. How to do that? Precisely kembali kepada soal kandungan. Bukan both, bukan you bayar apps ke? Dia tak. You set demografi, everything. No, dia in fact kalau you boost dengan Facebook, you bayar Meta untuk serve kepada lebih banyak orang, kalau memang kandungan itu tidak appealing, tak menarik, you end up bayar mahal gila and dia tak reach pun.